السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para asatizah yang dirahmati Allah sekalian, kita berada di dalam majlis yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Suasana Syawal, suasana kemaafan, suasana rahmah, dan suasana menghargai warisan ilmu para asatizah. Yang berbahagia sahibus samahah Mufti Dr. Naziruddin Muhammad Nasir, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Razak selaku pengerusi ARB, para asatizah mapan, para asatizah sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tadabbur daripada bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dibaca oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Sadid bin Abdul Latif dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafi bin Abdul Latif daripada surah Fatir ayat 27 hingga ayat 35. Saya memetik daripada surah Fatir ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha ghafur, innallaha azizun ghafur." Sadaqallahul azim. Para asatizah sekalian, ayat ini menegaskan bahawa pewaris ilmu bukan hanya menyampaikan ilmu, bukan sekadar menahu tentang maklumat-maklumat ataupun ilmu-ilmu. Tetapi ini adalah amanah kita. Untuk menyampaikan ilmu ini, pastikan kita mengamalkannya. Kerana dalam Al-Quran menyebut tadi berkaitan tentang khasyah. Semakin kita belajar, semakin kita menyampaikan, sepatutnya diri saya dan juga para asatizah
mengamalkan isi kandungannya serta menghayati dan merasa takut, malah lebih tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 32, Ba'da'udzubillahi minasyaitonir rajim, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Shadaqallahul azim. Saya petik daripada pertengahan ayat tadi. Mungkin nanti sebelum itu boleh baca ayatnya. Thumma awrasnal kitab. Ambil daripada ayat ini berkaitan tentang golongan pewaris ilmu ini. Ada 3 golongan. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Yang menzalimi dirinya. Bukan kita menzalimi orang lain. Tetapi ayat ini menyentuh berkaitan tentang menzalimi diri sendiri. Kita tahu tentang hukumnya. Kita tahu perkara yang haram, perkara yang halal. Tetapi kadang-kala kita tergelincir untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, wa minhum muqtasid, yang sederhana, melakukan sekadar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti solat 5 waktu. Tetapi tahukah kita, saya berpesan kepada diri saya dan juga para asatizah sekalian, kita bukan sekadar untuk melakukan apa yang telah diperintahkan, tetapi ini adalah amanah yang besar, amanah ilmu untuk kita menyampaikan kepada masyarakat kita. Jadi, marilah sama-sama kita melakukan sesuatu perkara, bukan sekadar melakukan ianya sebagai tanggungjawab kita sebagai asatizah, tetapi lakukanlah dengan penuh kejiwaan, penuh dengan ikhlas untuk menyampaikan dari hati. Dan akhirnya, golongan yang ketiga inilah yang kita inginkan. Sabiqum bil khairat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan menggunakan perkataan atau kalimah huruf bil. Dengan. Beza dengan ayat Al-Quran, fastabiqul khairat. Perkara kebaikan di hadapan kita tetapi belum tentu kita berlumba-lumba untuk melakukannya. Tetapi kalau kita menggunakan Allah SWT menegaskan sabiqum bil khairat, dalam erti kata kita dalam keadaan yang baik. Tetapi kita ingin mendahului dalam kebaikan. Berlumba-lumba untuk melakukannya. Inilah yang kita inginkan sebagai pewaris ilmu, sabiqum bil khairat. Persoalannya, kita masih berlari ke arah kebaikan, fastabiqul khairat, atau kita sudah menjadi insan hamba Allah yang kebaikan itu sentiasa bersama kita. Saya teringat pesan ketika mana saya belajar di Universiti Al-Azhar, para masyayikh mengingatkan kepada kita, ilmu itu bukan untuk dibanggakan, tetapi ilmu itu adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kita bercakap tentang warisan ilmu, kami tidak boleh lupa warisan paling awal dalam hidup kami. Almarhum ayahanda kami, Haji Abdul Latif bin Haji Ahmad. Beliau adalah seorang ayah yang mendidik anak-anaknya untuk mencintai Al-Quran, mencintai ilmu, beradab dengan manusia, ramah, qarib, hayyin, layyin, sahal. Ini ada dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Bagi mereka yang ada karakter ini, haram baginya untuk masuk ke dalam neraka. Marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Almarhum Haji Abdul Latif bin Haji Ahmad dan juga guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencuci rahmat ke atas ruh mereka. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Sebagai penutup, mungkin sedikit kebaikan yang kita lakukan ini hasil daripada didikan
almarhum ayahanda kami Haji Abdul Latif bin Ahmad. Sebagai menyimpulkan tadabbur kita pada hari ini, saya menyimpulkan dengan satu akronim ilmu. Iman. Ilmu membawa kita kepada mengukuhkan keimanan, khasyah dan kesedaran keinsafan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Luas. Ilmu kita menjadi lebih luas untuk kita memahami dan menyampaikan dengan penuh hikmah, penuh dengan rahmah dan tenang dengan manusia. Manfaat. Ilmu yang diamalkan memberi manfaat dan melahirkan akhlak yang dekat dan menyayangkan. Dan akhir sekali, ukhrawi. Ilmu membawa kita menjadi sabiqum bil khairat, menuju keuntungan akhirat yang sebenar. Ya Allah, jadikan kami pewaris ilmu yang beramal, yang lembut akhlaknya dan yang membawa manusia kembali kepadamu. Allahumma ja'alna min sabiqina bil khairat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu am wa antum bil khair.